Kedai yang paling berhantu, yang paranormal pun tak boleh nak rungkai. Semua dessert-dessert yang trending semua ada dekat sini. Jenis kedai ni kan, kau dah masuk payah kau nak keluar. Kalau isteri-isteri yang dah masuk dekat sini susah dia nak keluar, kau pergi dekat pangkal telinga dia, kau ru'yahkan dia. Bukan apa, risau dia histeria. Siapa yang selalu ataupun yang biasa beli dekat sini tahu kualiti dia macam mana kan. Kalau dulu dia jual makanan-makanan vendor, tapi sekarang dia dah buat sendiri. Punya banyaklah makanan dekat sini sampai saya pun tak tahu nak sebut. Setiap satu ni kuantiti dia banyak. Disarankanlah kalau datang sini jangan bawa duit cukup-cukup, kena lebihkan. Kadang-kadang selera melampaui poket. Tapi nak ingatkan, makan yang ini kena beringat-beringat juga. Lepas makan kau kena bersenam. Okey, dekat sini konsep dia beli take away. Dekat situ tak ada ruangan makan, ada pun 1-2 meja je. Itu pun saya rasa dia sediakan untuk ruangan menunggu. Nama dia kan Empire Chocolate TCB, ataupun dulu dikenali sebagai Lubuk Lapau. Lokasi dia tak jauh daripada Lotus Cheng. Dia start meniaga pukul 11 pagi sampai pukul 6 petang. Hari-hari meniaga, tak ada cuti. Ada kelapangan boleh pergi ya. Empire Chocolate. Okey, bye.